Ada yang request resepi penyicah ceruk tepung Korea hari tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat tteokbokki, rice cake yang chewy, makan pula dengan kuah yang pedas tu sangatlah sedap. Caranya mudah sahaja. Kita perlukan 1 biji bawang holland dihiris tebal, 5 keping fish cake nipis, belahkan dia serong macam ni. Lepas tu hiriskan setengah batang leek. Leek ni kalau tak ada pun tak apa. Potong panjang daun bawang. Kita perlukan juga kek beras Korea 1 pack besar. Masukkan kesemua bahan ni dalam kuali. Lepas tu boleh letakkan paste cili. Paste cili ni senang je buat dia. Campurkan serbuk cili halus dengan 2 sudu besar gochujang. Boleh cari dekat pasar raya, brand yang halal. 1 cube pati ikan bilis, 1 sudu besar bawang putih cincang, 6 sudu besar kicap cair. Kita nak masukkan juga 1 sudu besar minyak bijan, garam dan gula secukup rasa. Dia lupa nak record. Gaul rata sampai jadi paste cili macam ni. Lepas tu boleh masukkan dalam kuali bersama 1.5 liter air. Kita nak biarkan didih sampai kuah tu pekat. Bila rice cake tu dah lembut, bolehlah taburkan daun bawang dan juga toasted sesame seeds. Siap untuk dihidang. Dia memang suka kuah merah menyala macam ni. Pedas menyengat. Nak cicah dengan sayur celup tepung Korea boleh. Nak makan gitu saja pun sedap. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.